pendekatan. Ada approach yang mesti kita lakukan, tuan-tuan. Kerana apa? Kadang-kadang kita menyampaikan dakwah ni perlu kepada pendakwah yang baik, orang yang menyampaikan dakwah tu sendiri, dengan ilmunya, dengan kita kata persediaan-persediaannya. Contohnya para pendakwah tu, orang Islam sendiri yang berdakwah, dan juga bahan-bahan yang kita sampaikan. Apa bahannya? Dalam menerangkan tentang i'tiqad ataupun akidah, dalam menjelaskan perundangan ataupun fiqh, dalam menjelaskan berkaitan dengan akhlak. Ini antara bahan yang kita sebut, dan mesti melalui metod-metod yang kita sebut, dan ada pendekatan-pendekatan tertentulah yang kita dah sebut sebelum ini. Antara dakwah yang kita boleh lakukan melalui pendekatan kebudayaan, budaya. Orang Melayu kita ni budayanya mungkin budaya makan gitu kan. Jadi boleh tak budaya makan ini kita selitkan di situ unsur dakwah? Boleh, tuan-tuan. Sebelum kita nak bagi talk 5 minit, ataupun kuliah 5 minit, ataupun kulim lah, ataupun kultum, kuliah 7 minit tu, kita ajak dia makan dulu, belanja makan dulu. Jom hari ni kita makan tepi pantai ke, kat mana-mana ke. Lepas makan kita edar risalah dakwah contohnya. Kita cerita sikit. Contoh budaya makan, budaya hiburan orang Melayu ni terkenal dengan hiburan juga. Kan? Terkenal dengan pelbagai bentuk budaya, yang mana budaya tadi rasanya mungkin ada bercanggah dengan Islam, ada tak bercanggah dengan Islam. Maka budaya tu dibetulkan. Contohnya budaya menyambut hari jadi contohnya. Kita dah sebut kan. Jadi budaya jambut hari jadi tak salah. Sambut hari jadi pun, Nabi pun kata aku ni puasa, antara lain puasa Isnin Khamis ni antara aku mengingat aku ni lahir, antara lain lah, Nabi kata aku lahir hari Isnin. Jadi dalam masa yang sama juga Nabi ingat kepada kelahirannya, tu contohlah. Tapi dengan cara berpuasa, dengan cara ibadat, mungkin dengan cara kita sembahyang hajat, baca Yasin sebagainya, ikutlah daripada kita sambut yang tak sebagainya. Boleh tak sambut dengan kita buat kek ke sebagainya? Boleh, tak ada masalah. Tetapi jangan ada unsur menyerupai agama lain, kita pasang lilin yang diletakkan api. Ada juga baru ni kan, saya punya keluarga lah buat. Saya kata ni tak boleh letak api ni. Kenapa pula tak boleh letak api? Apabila kita meletakkan lilin, letak api, biasanya kita akan berdoa. Tak ada, kita tak berdoa. Tu menyanyi tu dianggap doa juga. Oh, kalau macam tu macam ni. Kita doa dulu. Kita menyanyi dulu contohlah, ni nak ibukan budak-budak kan. Lepas tu dah berdoa semua, baru pasang api untuk ambil gambar. Dia kata, dia nampak prasyarat sambut hari jadi ni mesti kena letak lilin. Ini dah lain kan. Tapi kita kata yang penting jangan ada unsur di dalam budaya tadi, budaya sambut hari jadi tadi, unsur yang menyerupai Majusi kan. Orang Majusi sembah api, dia letak api, dia pun berdoa depan api. Kita tak ada ni, kita tak ada istilah sembah menyembah api sebagainya, tapi kita tak naklah samakan. Jadi tuan-tuan boleh buat macam-macam pendekatan lah. Tapi kadang-kadang orang sajalah ambil gambar depan lilin yang ada api tu saja je, tapi lepas tu tutup, lepas tu baru nyanyi. Saja nak ambil gambar, buat kenang-kenangan dia tu. Tapi tuan-tuan, sebenarnya saya nak sebut tuan-tuan, dalam pada budaya kita sambut hari jadi, budaya apa juga yang kita lakukan, di sana ada unsur yang boleh kita, unsur dakwah yang boleh kita sampaikan, mesej dakwah yang kita boleh sampaikan.